Hari ni saya nak tunjuk cara goreng char kway teow yang orang kata kalau goreng char kway teow kena pakai telur merah saja. Ni nak tunjuk. Tengok apa kesan pada kuah bila pakai telur putih dengan pakai telur merah sahaja. Mula-mula kita ambil merah. Ni, tengok ni. Barang dia ni saja. Kan, 4 barang dia. Kita goreng dulu dah. Goreng sekarang dulu bagi masak. Budak-budak dah masuk, kurang minyak. Minyak dia asin kan. Lepas tu masuk cabai. Satu cukup. Masuk cabai tu masuk potiau. Ya. Usai. Masuk dia tu. Kalau boleh masak sikit kan. Bagi potiau tu dah masak. Baru masuk kecap 3 minit. 1, 2, 3. Kemudian kita masuk telur merah sahaja. Kita tak masuk telur putih. Kecap. Dan juga api. Kita tengok kesan. Perbezaan dia antara pakai telur merah dengan pakai telur putih. Nampak tak kuah dia? Kuah dia sekata. Dia tak ada kacang-kacang putih-putih tu. Bila orang makan rasa gebu. Dia tak rasa terasin antara telur dengan kuah. Kita nak rasa sepati. Dan dia rasa setengah masak telur merah tu. Itu okey. Baru dia makan rasa macam duduk kat Sungai Dua. Ataupun duduk kat Madam. Ataupun duduk belah Penang lah. Kita tak mau ciplak-ciplak belah lain. Kita nak char kway teow betul original char kway teow. Kalau hampa kata char kway teow Cina, macam mana cara masak itu pulang pada hampa. Tapi kalau Penang punya, macam ni cara. Mesti dia gebu. Gebu dan rasa lemak dia. Okey, assalamualaikum, bye-bye.